Okay, dalam video ni saya nak tunjukkan kepada you all satu apps ataupun web yang sangat-sangat baguslah untuk bantu kita buat video AI. Biasanya kalau kita nak buat video AI ni, yang selalu buat kita pening adalah kita tak pandai prompt, lepas tu kita tak pandai nak buat dia punya script ataupun dia punya storyboard. So, Studio Video AI ni akan settlekan semua masalah tu. Okay, untuk ke sini, ke Studio Video AI ni, kita pergi ke studiova.my. Lepas tu, anda boleh start creating lah. Macam saya dah start creating, memang terus masuk ke dalam saya punya account lah. Macam you all, ataupun belum ada account lagi, so kena buat dia punya pembelian dululah. So, macam mana cara nak buat apps ni? Sangat-sangat simple. So, first kali, apa yang you all kena buat adalah screenshot daripada TikTok Shop. Atau kalau anda ada produk, anda boleh ambil gambar produk tersebut. Saya bagi contoh lah, ni salah satu produk yang saya sendiri jual. Okay, so produk ni saya ada ambil gambar guna handphone je. So saya akan menggunakan gambar tersebut lah. Jadi apa yang kita kena buat, kita pergi dekat sini, studio ni. Kemudian kita upload je gambar tu, gambar produk tu. Okay, saya di sini, produk saya. Okay, so kita suruh dia, okay, ini kalau anda nak gambar produk sahaja, tapi dia akan hasilkan juga talent lah. Tapi kalau anda nak ada gambar talent yang anda pilih, mungkin nak gunakan muka sendiri dan sebagainya, anda boleh upload sini. Okay, katakanlah saya ambil muka sendirilah. Saya letak sini. Okay, analyze product. Yang bestnya adalah dia boleh tolong anda cari terus apakah maklumat produk tersebut. So, dah siap maklumat produk dekat bawah ni, nampak? Dia keluarkan maklumat produk. Anda boleh cek dululah kalau ada apa nama ni perlu dibaiki dan sebagainya, anda boleh edit terus kat sini. Dekat sini pun sama jugalah, anda boleh bagikan arahan-arahan tertentu. Kalau tak nak biarkan kosong pun boleh juga. Okey. So anda pilih suara, pastikan kalau gambar lelaki kena suara lelaki lah. Okey. Dekat sini boleh guna macam-macam, cara casual boleh, cara cheerful and viral pun boleh. Ini kira macam dia punya persona lah. Okay, katakan saya casual UGC. Okay. Kemudian ni pasal produk dah ada. Ini pun anda boleh pilih macam-macam cara. Ada yang tunjuk kat tangan, ada yang model showcase dan macam-macam lah. Tapi saya nak gunakan yang UGC ni. Okay, dekat sini anda boleh pilih mana-mana style script yang anda nak, sama ada problem, agitation dan juga solution macam ni ataupun apa-apalah, anda boleh pilih kat sini. Okay, katakan saya pilih ni lah, yang 3 ni. Kemudian berapa scene yang anda nak. Okay, katakan saya pilih di sini 3 scene. Okay, 3 scene, klik je next. So di sebelah kanan ni dia akan generate kita punya storyboard. Yang bagusnya Studio VA ni ataupun SVA lah ringkas dia, dia akan hasilkan anda nak guna angle yang mana satu. Angle pula tak cukup ke, cas semua senang je, macam-macam angle lah. Kalau anda tak puas hati dengan angle yang ada ni, anda boleh klik je jurnal semula dekat sini. So dia akan buat 5 lagi angle yang baru. So untuk orang yang tak tahu nak buat script, ini adalah cara yang sangat-sangat bagus lah. Tak ada masalah dah kita tak tahu nak buat skrip macam mana dan sebagainya, sebab dah disediakan. Okay, katakan kita pilih, aku baru jumpa benda ni, skrip ni kan. So kita create dia punya storyboard. Okay, storyboard dah siap. Kita visualizekan dulu, visualize all. Okay, so storyboard ni dah siap. Dia dah ada. Kecuali gambar ketiganya, tapi tak apa, nanti dia akan keluar guys. So dekat storyboard ni, okay, dekat storyboard ni apa yang ada adalah ni gambar dia lebih kurang. Ini adalah dia punya skrip. Skrip ni kalau anda dah setuju ataupun dah suka dengan skrip ni, biarkan saja macam ni lah. Tapi kalau anda rasa nak edit skrip ni, anda boleh edit dekat sini. Anda klik macam pencil ni. Okay, anda boleh edit dekat sini. Mungkin contohnya anda edit macam ni. Stresnya aku tengok meja aku ni bersepah gila dengan wire charger. Lepas tu tak cukup. Aduh, okay. Save. Okay. Macam tu jugalah dengan skrip yang okay. Gambar yang ketiga dah siap.
Jadi kalau anda dah setuju dengan skrip ni, langkah yang seterusnya adalah anda generate video prompt dekat sini. Okay, ini prompt. Tapi kita bukan nak guna prompt ni lah. Kita nak generate terus video. Ini yang kelebihan Studio Video AI. Okay, kita pilih ikutlah nak guna mana-mana format, generate je video. So dia akan generate terus video tu. Nampak tak? So very simple. Anda tak perlu buat skrip, anda tak payah buat prompt. Semuanya dah disediakan. Anda cuma perlu klik-klik sahaja. Sama juga gambar yang kedua ni. Anda generate dulu prompt dia. Okay, generate terus video. Yang ketiga pun sama juga. Generate video. So anda nak tengok video, dah pergi ke video studio ni. So sekarang ni video anda sedang di-generate. So anda tunggulah video tu siap. Okay, kepantasan dia buat video ni bergantung kepada queue lah. Mana-mana AI pun macam tu. Dia ada queue dia. So kita tunggu. Okay, satu video dah siap dah. Tunggu dua lagi. So video yang dah siap tu anda boleh download terus. Kalau anda nak tengok dulu macam mana jadi videonya, anda boleh klik lah sini, boleh play dekat sini. Bersepah gila dengan wayar charger. Lepas tu soket tak cukup. Aduh. Okay. So ni dah siap kat scene yang ketiga, download dulu. Serius, power strip menara NT. Anda boleh check kat sini. Meja terus kemas, tak ada wayar berselirat. Ada wireless charging lagi kat atas weh. Okay, so sekarang ni semua video kita dah siap. So kita boleh download lah. Dan download tu kita boleh combinekan dalam CapCut ataupun dekat TikTok pun boleh juga kita combinekan. So apps ni buat dekat desktop ataupun laptop macam ni pun boleh, ataupun kalau kita nak buat dekat handphone pun boleh, tak ada masalah. So sangat-sangat mudah menggunakan Studio Video AI ni. Right. So good newsnya sekarang ni saya dengar ada promotion. Untuk anda dapatkan apps ini ataupun website ini, anda pergi je dekat studiova.my tadi, kemudian anda buat pembelian di situ. Anda masukkan kupon burung awal 20. Jadi anda masukkan kupon tersebut, semua huruf besar, anda akan dapat diskaun sebanyak 20%. Kalau tak silap saya, untuk langganan 3 bulan. Maksudnya 3 bulan tu anda akan dapat diskaun 20%. 3 bulan ke 6 bulan, nanti anda cek lah dekat situ. So sekarang ni sangat-sangat mudah dah kita nak buat video dan sebagainya. Alright, so itu saja perkongsian daripada saya.